Okey. Contoh. Pindah milik, Ahmad ni hidup. Ahmad hidup, dia pindah milik kepada siapa? Contoh Ali. Dia nak bagi kepada Ali. Maknanya dia ada rukun dia. Ahmad hidup, Ali pun hidup. Maksudnya pemberi hidup, penerima hidup. Yang ketiga apa? Dia nak bagi rumah. Contohnya, rumah tu wujud. Bukan rumah orang lain ya. Ini bukan rumah jiran tetangga kita. Ini rumah kita. Rumah siapa? Ahmad. Bagi barang tu wujud. Yang keempat, dia ada sirah. Sirah ni Ahmad bagi tahu pada Ali, ni abah nak bagi kat engkau Ahmad. Ali, abah nak bagi kat engkau. Kau ambil lah. Terima kasih abah. Sirah ada ijab qabul. Sebab kata Zani kata, Ustaz, walaupun tak ada dokumen, tapi sebaiknya kena ada dokumentasi. Minggu lepas 2 minggu lepas saya baru cerita pasal dokumentasi, pentingnya dokumentasi. So maknanya cerita ni pun kalau kita nak buat hibah ke apa dan sebagainya, kena ada dokumentasi. Sebab tu dalam pengurusan kehartaan ni, dia bukan semata-mata berkaitan dengan hukum. Betulkan sikit. Cek. Tadi macam saya ingat kata. So maknanya dekat sini kita kena faham dia berkait dengan apa lagi? Pentadbiran, kaedah pentadbiran. Contohlah orang kata nikah kan. Menikah kat Siam. Asyik nikah kat Siam je Ustaz ni. Tak, contoh saya bawa nikah kat Siam sah ke tidak sah? Sah ataupun tidak, dia mesti ditentukan oleh siapa? Mahkamah Syariah. Sebab apa? Dia bernikah dekat Siam, dia tidak berdaftar. Kalau Azwani kata apa, nikah kat Siam mana sah Ustaz? Kesian orang Siam, semua tak sah nikah apa. So tak boleh. So maknanya pengesahan itu mesti dibuat di Mahkamah Syariah. Macam tu juga tadi Azwani tanya, Ustaz kalau tak ada dokumentasi macam mana? Sekadar cakap-cakap bagi macam tu saja. Pengesahan itu mesti dibuat di Mahkamah Syariah. Hibahnya itu. Sebab tak ada dokumentasi yang membuktikan. Kalau dia ada bukti terima, dia dah ambil rumah ni, dia dah pacak pagar ke, dia dah buat renovate, contoh, maka barulah disebut pengesahan itu hakim melihat hujah-hujah itu lengkap dan sebagainya, barulah hakim iktirafkan. Itu maksudnya. So, kalau tuan-tuan nak hibah, jangan niat. Kan? Tapi kalau nak kahwin nombor 2 boleh niat. Macam mana? Kadang-kadang kawan duk melawak lah kan. Kata, mereka ni dah kahwin nombor. Ya ke? Rupanya niat saja. Niat tak jadi lah tuan-tuan. Macam tu juga hibah, kalau niat pun tak jadi lah. So maknanya dia kena lafazkan. Dia kena ikut rukun-rukun hibah itu. Itu cerita dia. InsyaAllah. Jadi itulah iktibar yang kita boleh pelajari pada hari ini. Kalau ikutkan 2 minggu lepas pun Ustaz tekankan tentang pentingnya dokumentasi kan. InsyaAllah. Dan dalam masa yang sama juga mungkinlah ada sebagai ibu bapa konon nak buat surprise macam nantilah tak nak bagi tahulah. Sepatutnya kita kena lafazkan insyaAllah. Takut nanti kita pula yang tersurprise dekat kubur nanti. Ini bukan sambutan birthday. Nak surprise-surprise. Nak bagi hadiah kan. Kalau sambutan birthday cerita lain tuan-tuan. Ini cerita aset harta yang kita nak serahkan. Betul-betul. Itu yang kita kena faham. Disiplin dalam bab pengurusan kehartaan ni. Penting tu. Masya Allah, itu baru antaranya mukadimah yang kita nak pelajari. Sebab lepas ni Ustaz, kita nak tahu juga macam adakah semua harta ni boleh diturun milik ataupun sebenarnya ada sebahagian tu yang boleh diturun milik, ada juga yang tak boleh diturun milik. InsyaAllah kita akan sambung selepas ini. Jangan ke mana-mana. Tapi Ustaz, contoh kalau macam kereta contohnya kan, ada ayak tak? Ayak kering tekak. Medina. Ayak ada tak? Medina. Nak air boleh? Untuk Ustaz. Tekak kering apa dia macam ni? Contoh macam kalau Ahmad ada kereta. Lepas tu Ali anak dia ni selalu duk main kereta. Maknanya ayah dia tak pernah sebut macam ni kereta pindah milik kepada kamu. So contohlah ayah dia dah meninggal. So macam mana status? Sedangkan Ali sepanjang hidup tu dia memang cuma ayah dia tak lafaz kereta ni dah milik kamu. Dia gini. Kalau Ali merasakan bahawa dia menerima harta tersebut, dia kena buat pengesahan. Dia cerita dia gini je Azwani. Kalau waris-waris tak ada isu, contoh kan, memang anak selalu bawa kereta tu kan. Kan? Macam Azwani lah, bapak lagi selalu bawa kan. Contoh kan. Lepas tu, katalah ayah kita dah tak ada. Kita bincang adik-beradik. Abah tak pernah cakap hibah pun, tapi Abah selalu bagi pakai. Boleh tak kalau kereta ni nanti kalau bicara pusaka saya nak ambil. Kalau waris-waris semua adik-beradik semua setuju, tak apalah, nanti kan kami serah, kami lepaskan hak. Disebut takharruj. Kan, melepaskan hak. So tak apa, saya bagilah, nanti kami bagilah dekat Azwani, tak apa, Azwani pakai je lah. Selesai. Dia bila menjadi pertikaian, cerita ni bila jadi pertikaian, waris pertikai, bila masa ada bukti ke, itu yang pengesahan nak kena buat. Bila nak kena buat pengesahan di Mahkamah Syariah, banyak cerita, nak kos dia, modal dia, termasuk kan. Itu cerita dia. Sebab itulah
Dalam kes pengurusan pusaka ni, waris kena kena bekerjasama ataupun kena bertolak ansur. Kalau tak bertolak ansur, tak bagi kerjasama, payah sebenarnya. Habis itu yang tangguh-tangguh tu. Tangguh-tangguh jadi masalah lain pula. Ya. Ada ke soalan TikTok? Tak ada lagi? Waalaikumsalam. Boleh. Hibah ni dia tidak terikat seperti wasiat. Wasiat ni dia 1/3, tapi kena faham wasiat ni jumhur ulama sebut dia bukan kepada ahli waris asasnya. Tapi kalau nak bagi juga, dia perlu mendapat persetujuan daripada ahli waris selepas kematian pewasiat. So maknanya kalau kata nak hibah lebih 1/3 boleh, tak ada masalah. Tapi berhati-hatilah. Bab kata orang, sayangkan anak, tangan-tangankan sebelum kena penangan. Sebab ada kes mak angkat bagi kepada anak angkat, dah buat pindah milik tau. Okey. Lepas tu bila dah lama-lama tu, mak anak angkatnya berkahwin. So suami suami kepada anak angkatnya. Dia kata apa, ni rumah awak kan? Kita jual lah rumah ni, sedangkan mak angkat dia ada duduk di rumah tersebut. Ni berlaku ya dekat PJ. Dapat panggilan telefon. Kebetulan saya jawab masa tu. Saya jarang ada pejabat, tapi kebetulan saya jawab. Dia tanya sambil nangis-nangis. Sian. Lepas tu dia tanya, "Habis nak buat macam mana ustaz?" Saya kata, "Macam mana nak buat puan? Puan dah buat pindah milik." Melainkan yang kita boleh buat hanya caveat sajalah. Caveat tanah. Tapi saya tak tahu lah apa dia punya ni. Kenapa suami dia macam tu, ya Allah. Sebab tu cari suami yang tu betul tau. Yelah. Jangan cari suami. Dah nak live dah. Okey. Sebab isteri kena taat suami, bahagilah. Ustaz nanti bagilah contoh tu, bagi reminder kat suami-suami kat sana. Okey. Zaman ni teruk sangat diorang kata. Itulah. Moga Allah lindungilah kita. Allah Rabbi, sebenarnya masa kita berehat seketika tadi, Ustaz ada kongsikan satu kisah yang menyayat hati saya. Bila sebut pasal ibu ni, Masya Allah, saya rasa macam sedih sangat-sangat. Tapi itu mungkin kejap lagi lah kot Ustaz boleh selingkan, insya-Allah. Tapi kita nak tahu dulu, nak faham dulu tentang harta yang boleh dan harta yang tak boleh pindah milik. Sebab kebanyakan kita fikir macam, okey, kalau contoh ayah ataupun bila sebut harta je, mesti macam okey, waris boleh dapat dalam urusan dan sebagainya. Tapi sebenarnya, adakah begitu? Adakah sebenarnya ada sebagai harta yang tak boleh pindah milik ataupun turun milik? Macam mana? Mungkin Ustaz boleh kongsi. Baik. Berkaitan dengan kedudukan harta ni, sebab tu tuan-tuan, dalam kita nak bincang pusaka, kalau bincang pusaka, dia berkaitan dengan turun milik. Kalau kita nak bincang berkaitan dengan hibah, dia boleh jadi pindah milik. Tapi kita kena faham, bukan semua pindah milik itu adalah hibah. Apa pula Ustaz cakap ni, tak faham. Nanti kita jawab. Kita jawab yang ni dulu. Baik. Sebelum kita nak uruskan suatu harta pusaka, kita kena tengok harta ni kedudukannya bagaimana. Punca yang pertama, sumber harta ni halal ke ataupun tidak. Itu yang paling penting, tuan-tuan. Antara yang sedang ataupun yang mudah terjerumus kepada ketidakpatuhan halalnya harta, pertama iaitu kalau kata pelaburan harta yang melibatkan pelaburan itu yang tidak patuh syariah. Kalau harta yang tidak patuh syariah, tuan-tuan tidak boleh mewarisi atau menurunkan milik, atau waris-waris tidak boleh mewarisi harta tersebut. So maka harta yang tidak patuh syariah ni dia kena ketepikan, dia kena lupuskan. Dalam kaedah hukum syaraknya ataupun dari segi fatwanya menyatakan bahawa harta yang tidak patuh syariah, duit tak patuh syariah, mesti diserahkan kepada baitul mal atau digunakan untuk maslahah. Itu yang kita kena faham. Kami dulu ada satu kes, seorang dia tak mati lagi, dia masih hidup lagi, orang yang berniaga, orang businessman. Dia ada satu pelaburan tu, dividennya tak patuh syariah. Dividen tak patuh syariahnya, tuan-tuan berapa tak dia serah pada Baitul Mal? 1.45 juta. Dividen, tuan-tuan, kalau pokok berapa juta? So kadang-kadang saya pun tanyalah, betul ke Tok nak bagi ni? Kita pun saja. Ni kalau 1.45 juta macam-macam boleh buat ni, contoh kan. Tak apa Ustaz, sebab saya nak bisnes niaga ni biar duit sumbernya halal. Mantap. Masya-Allah. 1.45 juta, tuan-tuan. Masya-Allah. Kalau kita belum tentu lagi tau, fikir balik, bayar hutang dululah, baki baru aku serahkan Baitul Mal, contoh kan. Ni dia diserahkan 1.45 juta. Tu satu. Maknanya status harta tu kita kena tahu. Ada juga satu tanah tu, ada seorang haji ni lah, dia cerita dengan saya, kata zaman-zaman saya muda Ustaz, saya main nambur ekor. Yelah dulu, ni cerita dulu-dulu, surat khabar dulu-dulu,
kalau tuan-tuan perasan, belakang tu ada nombor 4WD tau. Azwan ni sempat tak? Tak sempat kan? Maknanya saya dah nampak dah berusia saya dah tuan-tuan. Zaman saya dulu surat khabar tu belakang tu ada keputusan berikut. Sampai bapa arwah pak saya kata apa kan? Masa tu kita budak sekolah rendah kan. Saya tanya, "Pak, ni apa ni?" "Ini nombor jackpot." Nombor jackpot, kata dah surat khabar ini dia boleh percaya. Sebab nombor tu kalau kena boleh dapat. Nama ekornya dulu cerita. Tapi sekarang surat khabar dia tak ada lah. Sebab surat khabar pun orang dah faham ilmu agama. Dulu mungkin zaman-zaman dulu bab agama kurang kan. Kalau lepas kena jajah, contoh lah kan, kita tak tahu kan. Dulu iklan Arab pun dalam surat khabar. Dulu cerita dulu. So maknanya dia nak sebutnya, pakcik ni dulu, haji ni dulu kata dia, saya di zaman muda Ustaz, main nombor ekor jackpot, beli tanah. Nak jadi cerita, dia beli pun dia tak guna pun tanah tu, dia biarkan tanah tu. Dia beli rumah tu hasil gaji dia lah. Kebetulan dia dengar saya ceramah, dia pun dah pencen lah kan. Dengar raya di surau masjid. Ini yang bagus tuan-tuan pergi masjid surau, cari ilmu agama, kita ada kesedaran. Dia tanya, "Ustaz, dulu saya satu tanah tu Ustaz." Lepas tu tanah pula dapat laluan highway, kena jackpot lagi. Kacau kata. Macam mana Ustaz? Saya kata, "Haji, status tanah tu pun Haji dah tahu Haji beli kat mana dan sebagainya." Saya kata, "Haji lupuskan lah." Mula dia berbelah bahagi juga. 3-4 kali jugalah jumpa saya. Lepas tu akhirnya dia serahkan juga kan. Saya kata yang penting Haji kena bertaubat lah. Yelah dulu-dulu saya rasa Haji tu dah bertaubat. Cuma dia nak pastikan harta itu, harta yang betul-betul dia dapat tu harta yang suci. Dia tak terlibat. So saya nak sebut kat sini tuan-tuan, dalam kes pusaka kita kena tengok dulu kedudukan harta tu. So bila dah tahu kedudukan harta tu, baru kita semak balik mana harta yang boleh diturun milik, mana yang tidak boleh diturun milik. Apa harta yang tak boleh diturun milik? Saya tak nak cerita yang turun milik ni boleh. Saya nak cerita yang tak boleh. Okey. Pertama, harta yang diwakafkan. Tuan-tuan dah wakaf, contoh mak kita dah wakaf dan sebagainya kan, harta dah diwakafkan dah. Tapi tiba-tiba anak nak buat bicara pusaka. Banyak tak berlaku? Ada. Ada tanah-tanah yang dulu-dulunya kes, memang kadang-kadang atuk nenek dia dah mewakafkan tanah tu. Surau dah bangun apa semua. Tapi disebabkan dokumentasi, ni saya sebutkan tadi. Bila melibatkan dokumentasi, kaedah pentadbiran, dia tidak berdaftar, dia tak buat apa, dia hanya sekadar cakap saja. So bila orang dah buat surau dan sebagainya, tiba-tiba dan berapa tahun selepas itu kematiannya, cucu-cucu pergi buat mohon bicara pusaka. Lepas tu dapat nilaiannya juta. Kan baru ni ada viral dekat Perak. Lepas tu yang dekat Selangor ada tuan-tuan. Ada berapa tanah dulu cerita dulu. Yang Perak pun dulu yang viral kan, sampai tanah ada orang dah beli kan. Sebenarnya status tanah tu tidak diwartakan atau tidak ditukar status wakaf. Sebab tu tuan-tuan kalau nak buat wakaf, pastikan berdaftar. Kalau di Selangor ni tuan-tuan, macam saya lah di Majlis Islam Selangor ni, kita ada Perbadanan Wakaf Selangor. Tuan-tuan boleh berdaftar melalui Perbadanan Wakaf Selangor. Buat secara legal lah, secara undang-undang. Hukum 41, satu lagi 4 berkaitan dengan legal undang-undang. Begitu juga harta-harta yang kita rasa kita nak sedekahkan dan sebagainya. Boleh ikut channel yang betul. Melalui Majlis Agama Islam Selangor atau Majlis Islam negeri-negeri lain, ada channel dia. Baru ni kemarin kami di MAIS, kami dapat ada seorang personal individu, dia bagi 100,000 sedekah sumbangan. Dahsyat. So kata, dahsyat lah orang kita ni kan. Kita belum tentu lagi tahu Azwan ni. Kan? Ini buat kendi kahwin boleh ni. Contoh kan. Level-level artis. Contoh. So maknanya orang buat sumbangan dahsyat. So maknanya dekat sini tuan-tuan, apa yang penting kita faham, harta yang tak boleh diturun milik adalah berkaitan dengan harta wakaf. Kemudian apa lagi? Yang kedua, harta yang kita telah amanah ataupun harta yang kita berikan tertentu atau kita wasiatkan tertentu. Contoh ada duit ataupun ada tanah yang kita nak wakafkan. Kita wasiat dekat anak kita ni, kalau abah mati, tanah yang sekeping ni minta tolonglah nanti wakafkan. Buatlah nanti orang wakaf nak buat apa, masjid ke surau ke, nak buat apa terpulang lah. Maksud dia nak wakaf. Kalau kita tengok, bapa kita bukan hanya sekeping tanah saja, dia ada 10 keping tanah. Maksudnya wasiat sebegitu wajib kena buat. Sebab wasiat ni dia tidak lebih 1/3. So kalau dia ada 10 keping tanah, dia nak wasiat 1 keping tanah tu dia. Maknanya dia kurang 1/3, boleh. So sebab tu harta yang sebegitu dia tidak boleh diturun milik kan. Tak boleh turun milik. Tu yang harta yang telah dia manahkan. Kan kadang mak ayah kita pesan ni, kalau abah tak ada nanti duit tabung haji, akaun tabung haji abah ni, pergilah bagi sedekah nanti kalau abah dah mati. Yang contoh. Kita tengok balik. Bila bapak kita meninggal, tengok balik. Duit tu cukup tak? 1/3 ke lebih ke atau kurang? Kalau kurang, wajib kita kena selesaikan. Kita bagi kepada wakaf contoh. Ataupun bagi kepada sedekah. Itu.
Itu berkaitan tanah yang harta yang tidak boleh turun milik. Apa lagi? Satu lagi, kalau berkaitan dengan Undang-Undang Kanun Tanah Negara pula, berkaitan dengan tanah Rizab Melayu. Tu pun kena tengok juga. Okey. Dia Rizab Melayu ni contoh, kalau kata yang mewaris tu siapa pula? Berlainan bangsa. Dia jadi ada kekangan di situlah. Tu antaranya lah saya nak sebut bahawa bila sebut tanah Rizab Melayu, saya teringat ada sahabat saya ni, dia beli tanah. Okey. Muka dia memang Cina, tuan-tuan. Memang Cina muka dia. Tapi sebenarnya IC dia suap beranak Melayu. Sebabnya dia memang, mak ayah dia mungkin daripada keturunan Cina kan. Dia dah kahwin lama, dah convert Islam. Lepas tu mak dia kebelah tu memang keluarga yang ada Melayu. Lepas tu bila daftar, dia nak surat beranak dia Melayu. Sebab dia dah Islam tu lama. Masa dia nak beli tanah tu, rumah tu, orang tukang jual tu kata apa? Abang boleh beli? Abang tak boleh beli ni bang. Ni Rizab Melayu. Saya orang Melayu. Dia marah. Muka ni memang muka Cina kan. Macam saya muka macam ala-ala Korea kan. Wow. Contoh. Contoh. So maksudnya nak bagi tahu dekat sini bahawa dia ada beberapa tanah-tanah ataupun harta yang tak boleh diturun milik kerana disebabkan kekangan. Itu yang kita kena faham lah. Kalau yang telah diwakafkan dan sebagainya, tak boleh dibuat turun milik. Tu cerita dia. Masya Allah. So itulah beza dia bila ada yang boleh turun ataupun pindah milik, ada juga yang tak boleh. Dan lepas ni kita nak tengok pula ada study case berkaitan dengan faraid. Nak tahu apa? Jom sama-sama kita saksikan bingkisan ini. Peluh panas Boleh ke? Spotlight lipat. Medina boleh kuatkan aircon tak? Kalau boleh lah. Kalau boleh, tak apa. Saya nak mula berpeluh tadi. Faham. Saya nak mula Tapi memang aircon saya nak mula berpeluh. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Mikaela. Macam kenal Ustaz tu. Ustaz tu famous. Mak, jadi kami jumpa banyak barang kemas. Kami sepakat untuk tak nak faraidkan, tapi kami nak cairkan dan bahagi sama rata dalam bentuk wang tunai. Cumanya ada harta. Lan, macam kenal lah Ustaz tu Lan. Lan. Kereta. Macam kenal Ustaz. Yang ini kami Ustaz tu macam kenal ya. faraidkan. Macam Ustaz Arianto. Mohon Ustaz bagi pencerahan. Cairkan emas ni. Ni antara kes yang kerap berlaku jugalah Ustaz. Sebab kadang-kadang dari segi sudut harta tu, rumah, kereta tu kita faham lah. Tapi kadang-kadang contoh dalam harta emas kan. Ini khususnya ibu-ibu lah benda ni selalu berlaku. Di mana contoh bila si ibu tu dah meninggal dunia, adik-beradik ni kata okey kita cairkan duit ni, kita bahagi sama rata. Kereta, rumah nanti baru kita ikut faraid. Boleh ke Ustaz kita campur-campur? Maksudnya ada yang bagi sama rata, ada nak ikut faraid kan? Baik. Tuan-tuan, sidang penonton yang betul sekalian. Pertama sekali, setiap slot faraid, saya rasa saya, Ustaz Bukhari kan, Ustaz Bukhari pun slot faraid juga. Kita selalu sebut bahawa sebelum nak bagi sama rata, pastikan kita mengetahui hukum faraid dahulu. Okey. Maksudnya sebab faraid ni dia ada hak-hak yang perlu kita ketahui. Kalau kita nak lepaskan hak, kita mesti tahu hak kita berapa kita nak lepaskan nak jadi sama rata. So persoalannya, Ustaz boleh tak tanah kita ikut faraid, barang kemas kita nak bagi sama rata? Pertama sekali, sebelum kita nak bagi sama rata, nilaian barang kemas tu kita kena tahu dan kena agih faraid. Contoh ya. Okay, contoh Wani saya buat contoh yang mudah. Kalau berlaku kematian, ini yang orang beranggapan hak wanita tu sikit. Okey. Dia ada isteri, dia ada anak perempuan, Saya suka buat contoh macam ni supaya orang perempuan jangan rasa dia dapat sikit. Kan? Kadang-kadang yang nak minta sama rata ni orang perempuan. Betul tak? Maksudnya, Ustaz, saya ni Ustaz jaga mak tau Ustaz. Sepatutnya saya kena dapat lebih. Dia guna alasan jaga mak. Kalau kata dia nak dapat lebih, dia dapat lebih sebab jaga mak, jurawat lagi jaga lebih. Allah. Patutnya jurawat lah kena bagi lebih kan. Contoh, dia tak boleh guna alasan macam tu. Hak faraid, dia ada hukum dia. Baik. So dalam kes ni contoh, dia ada isteri, dia ada 2 anak perempuan. Kemudian dia ada siapa? Seibu sebapa lelaki, ada 5 orang. So kalau secara pembahagian faraid, isteri berapa bahagian? 1/8. Sebab apa? Ada anak. Dan 2 orang anak perempuan dapat 2/3. Sebab apa? Dia ada 2 dan lebih.
Kalau ada seorang je anak perempuan, dia jadi 1/2. Apa benda Ustaz pagi-pagi ni pecahan faraid? Buat faham dulu tuan-tuan. Sebab nanti kita akan belajar juga, nanti kita akan tahu slow and steady. Ya, kita kena belajar tenang-tenang aja. Baik. So yang ni waris asobah. Okey. Dekat sinilah kita nak tahu, Ustaz, macam mana kita nak pastikan kita boleh bagi sama rata ataupun tidak? Kena kira dulu. Isteri, anak perempuan, kemudian seibu sebapa lelaki. Tahu tak seibu sebapa lelaki ni, Hazwani? Apalah Ustaz tanya saya. Ustaz ni teruk betul lah. 1, 2, 3, 4, 5. Seibu sebapa ni adik-beradik kandung. Ya. Kalau kata sebapa, adik-beradik sebapa. Kalau adik-beradik seibu, adik-beradik seibu. Dia bukan adik-beradik tiri. Kadang-kadang orang faham, Ustaz, adik-beradik tiri ni macam mana? Contoh, adik-beradik tiri ni lain bapa, lain mak. Dia bukan satu bapa, mak ramai. Tak. Ataupun saya ni Ustaz, adik-beradik tiri saya, status saya dengan adik saya ni adik-beradik seibu. Itu bukan adik-beradik tiri. Ya? So dalam kes ni adalah adik-beradik kandung. So isteri berapa bahagian? 1/8, 2 orang anak perempuan, 2/3, yang ni asobah. Baik. Dekat sinilah kita nak kena belajar matematik yang subjek yang kita tak suka kan. So asal masalah pecahan di bawah 8/3 adalah 24. 8 darab 3 atas darab 3. Sini pun 3. Sini 3 darab 8, 24. Atas darab 8, 8 ke 2, 16. Bagi 2, 8, 8. Macam mana nak tahu asobah ni? Asobah ni baki. 24, tolak 3, tolak 8, tolak 8. Baki dia adalah 5. So maknanya setiap seorang lelaki ni bahagian mereka adalah sebanyak 1, 1, 1, 1, 1. So macam mana pecahannya nanti? 3/24 hak isteri. Setiap seorang anak 8/24. 8/24. Dan setiap adik-beradik si mati ni dapat 1/24. So maknanya, contoh Wani Ya. kalau kita dah tahu hak kita ni, contoh hak Azwani 8/4. Hak siapa? Kakak apa nama? Heliza. Heliza 8/24. Adik-beradik bapa kita contoh 1/24. So sekarang ni macam mana Wani? Wani nak sama rata ke atau nak ikut faraid? 8/24 ni banyak tau. Contoh kalau katalah bapak kita ada RM 24,000, mak kita dapat 3,000, kita dapat 8,000, kakak kita dapat 8,000, pakcik kita dapat 1,000. Wani nak yang mana? Masya Allah, mesti yang kita nak yang banyak tu lah. Hukum Allah mesti utamakan Ustaz. Kan? Nakkan faraid kan? Sebab tu sebelum nak bagi sama rata kena tahu hak. Kalau Wani kata apa? Tak apalah Ustaz, saya ni jutawan, bilion-wan, apa wan semua saya. Contoh, saya nak bagi sama rata je sebab pakcik-pakcik saya ni orang kampung, orang susah. Tak ada masalah. So berbalik pada soalan Azwani tadi, kalau rantai kemas tadi Ustaz nak bagi sama rata boleh tak? Boleh, dengan syarat tahu pengiraan faraid, pembagian faraid hak waris-waris, dan waris-waris semua setuju. Kharaja, takharruj, melepaskan sedikit, mengeluarkan sedikit hak untuk bagi sama rata. Boleh, tak ada masalah. Ni kita nak cerita pasal barang kemas kalau disebut nak bagi sama rata. Kalau tanah apa semua dah kita sebut tadi bagi faraid kan. Kalau nak campur-campur macam tu boleh tak Ustaz? Tanah tu semua dah selesai dah, tapi bab emas ni nak bagi sama rata kena tahu hak. Tapi Azwani, saya nak sebut ceritalah pengalaman saya kan. Masa saya buat haji tahun 2023. Masa tu saya jadi imam kat Mekah tau. Imam kat Mekah tak tahan kat surau hotel yang premium. Jemaah haji kan. Jemaah haji kan dia duduk di hotel. Kalau dulu masa zaman saya, waktu saya tu land premium tu memang jemaah haji Malaysia semua kat situ. Dan kebetulan ada seorang, yalah kita ni yang bagus jemaah haji kita ni, dia tak nak jemaah haji ni buang masa, dia buat kuliah duha. Sebab kita buat haji 5 hari je. Yalah. Kan? Duduk kat Arafah, lepas tu mabit, lepas tu dekat Mina, melontar 5 hari je. So ada 40 hari kan. Kadang-kadang kita pergi haji 45 hari kan. Ada 40 hari. So kebetulan ada jemaah tu dia jumpa saya, dia kenal saya. Dia sebab dia tahu saya mengajar faraid. Kata Ustaz bagi kuliah duha lah besok. Saya pun pula kata kan, bagilah ustaz-ustaz mengajar haji betul. Buat faraid ni pun tak ramai orang tahu ustaz pusaka. Saya pun okeylah, tak apalah kita raikan. Saya tanya soalan macam ni je masa kuliah duha tu. Ingatkan nak kuliah duha setengah jam. Tapi jadi 2 jam pula. Sebab sejam setengah soal jawab orang tanya. Saya tanya macam ni je. Berapa ramai di kalangan kita, contoh mak kita meninggal dunia, ada barang kemas, ada rantai emas, kemudian kita ada adik-beradik 5 orang. Kita Kak Long, yang nombor 2, 3, 4, 5 semua lelaki. Yang Kak Long seorang je perempuan. So Kak Long kata apa? Oleh kerana lelaki tak boleh pakai barang perhiasan wanita, barang-barang emas mak ni semua Kak Long ambil lah. Dia guna alasan gitu. Kalau kita dah guna ayat begitu, kita dah guna alasan macam tu, maka kita dah menafikan hak waris-waris dan kita dah mengambil harta batil. Kemudian
Dapat rantai kemas, barang kemas, rantai emas tu kita cairkan pula, bawa pula pergi haji, buat haji. Allah bimbang-bimbang di Arafah nanti, Allah Ta'ala campak balik amalan kita. Saya sebut macam tu lah masa kuliah duha. Rupanya ada yang menangis jemaah haji muslimat. Kuat. Saya dalam hati saya, aku buat program motivasi ke ni? Kan? Padahal rupanya memang dia orang ada buat. Lepas saya habis je kuliah duha tu, mai datang 4 orang muslimat, jemaah haji muslimat mai datang. Kalau tengok TikTok saya memang tahu. Oh, bila tengok TikTok kan ada gambar tapi dia pakai emas lah. Dia menangis-nangis jumpa ustaz, macam mana ustaz, saya dah ni apa semua dah terambil. Saya kata macam ni lah Hajar. Pertama, telefon waris minta halal. Kedua, bagi tahu waris balik Malaysia nanti saya ganti. Bagi tahu macam tu. Bila cerita, ya Allah, rupanya ada. So sebab itulah kita ni dalam cerita bab pusaka ni, cerita bab faraid ni, kita kena kenal status harta tu, pemilikan tu siapa yang punya. Status harta pusaka tu bagaimana dan pewarisan tu siapa pula yang layak. Dia tak ada istilah barang kemas, rantai emas ni untuk wanita saja. Saya selalu ulang benda ni sebab kebanyakan wanita yang kadang-kadang dia tak faham, dia rasa macam itu hak dia. Betul. Masya-Allah. Jadi itu pentingnya kita untuk pelajari ilmu pada hari ini, dan lepas ni kita selain pada kenal tu, kita nak kenal juga apa bezanya pindah milik, turun milik, wasiat dan juga hibah. Tapi kita berehat dahulu, kita jumpa selepas ini dalam Assalamualaikum. Oh, break sekejap je. Tadi diorang kata alamak dah matematik lah pula. InsyaAllah. Tapi yelah takut pergi haji tapi ya Allah. Dengar tu Azwani. Azwani pergi apa dengan Ustaz Zudi Itu pergi dengan Ustaz Zudi Umrah Umrah Ustaz Zudi member saya tu. Oh. Saya duduk area Tasik Puteri . Oh, geng-geng kat tu, kawan-kawan lah tu. Masya Allah. Insaf travel kan. Insaf betul. dulu baru travel. Itu Ustaz Zudi menang anugerah top top 2 tak ingat. Oh dia pandai sembang. Betul. Best. Memang macam ustaz jugalah. Ustaz Saleh punya tahu sama patutlah rupanya best friend punya. Kawan. Bini dia kan doktor kan. Apa dia ada soalan? Dia bagi tahu juga ke amal faraid tersebut sebelum dilepaskan. Jika tak bagi tahu apa hukum? Kena bagi tahu. Kalau kita tak bagi tahu, kita bimbang-bimbang, kita mengambil harta batil dan dia ada unsur gharar. Gharar ni uncertainty, yang tidak menentu. Kita tak pasti benda tu berapa nilaian yang kita lepaskan. Sebab tu kena bagi tahulah amount. Sebab tu tak boleh main lepas-lepas macam tu je. Kena tahu hak. Ada yang minta ulang pasal berkenaan emas yang adik-beradik hanya satu orang anak. Ulang. Tengok FB live balik lah. Hang ni macam-macam nak ulang pula. Tak larat nak ulang dah. Tapi itulah maknanya hukum Allah tu juga yang terbaik. Allah tahu dah. Betul. Allah Ta'ala dah atur dah, cantik dah. Okey, sembah. Okey. Ni blok ketiga. Sembah. Kasih faraid dulu. Kembali bersama dengan saya Hazwani Helmi dan juga Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Salim. Masya Allah. Kalau kita tengok di TikTok ni, ada yang kata, oh ni terjadi dengan keluarga saya Ustaz. Banyak yang ada meluah jugalah. Which is kita faham sebab benda ni bila melibatkan harta ni, sebelum ni keakraban adik-beradik keluarga semua elok. Tapi bila diturun milik, harta tu dah menjadi satu isu lain. Tapi bila sebut tentang turun milik, pindah milik, wasiat, hibah, ada yang kita fikir, oh sama je kot, nama je beza. Mungkin Ustaz boleh terangkan sikit. Sebenarnya mungkin istilah ni sebenarnya beza dan juga ada tujuan yang berbeza sebenarnya. Okey, baik. Pertama sekali, kita kena faham terma ni. Pindah milik, turun milik, wasiat dan hibah. Turun milik, seperti mana saya sebutkan tadi, contoh kalau berlaku kematian mak kita. Contoh macam inilah kan. Mak dah meninggal dunia. Bila mak meninggal dunia, dia ada anak-anak, dia turun milik. Maksudnya harta tu diwarisi oleh siapa? Anak laki. Kalau katalah, contoh ustaz, masa mak saya mati, atuk saya ada. Kenapa dia tak turun? Dia naik. Ampun ni pandai-pandai. Tak, dia maksudnya term undang-undangnya begitulah. Turun ni menurunkan harta. Bila berlaku kematian dia turun. Tu ayat undang-undang lah. Pindah ni orang yang hidup.
Contoh, bapa kita hidup, nak bagi pindah milik pada siapa? Anak laki dia. Sebab itulah kita kena tahu, bila buat pindah milik, dalam undang-undangnya, dalam kanun tanah negara, kalau berkaitan dengan tanah, dia kena isi borang 14A. Pindah milik. Tapi bila pindah milik tanah, rumah, dia kos dia agak tinggi. Ada stamp duty nak kena bayar, cukai, apa semua. Tu, pindah milik. Ya, tu nama pindah milik. Okey, turun, pindah. Okey, tuan-tuan faham tak faham, ulang balik tengok FB Live. FB TV Al Hijrah. Kesian tim-tim kru kan, awal-awal pagi kan dah buat TV, live TV Al Hijrah. Lagi tuan-tuan suruh saya ulang. Jangan suruh saya ulang, tengok balik dalam Facebook kan. Kaji balik nanti. Kaji balik, study balik. Apa ustaz sembang ni kaji balik kan. Ataupun ajak kawan, bukan kawan, ajak saudara mara kan. Kadang-kadang isu-isu macam ni, macam Azwan ni sebutlah, dalam TikTok ada orang komen, berkaitan dengan keluarga saya lah ustaz, apa semua kan. Bawa video FB ni live ni Satgi kan. Satgi ada kan kat TV Hijrah kan. Tak terpadam kan. Jangan padam ya. Jangan padam. Bawa ni, lepas tu bawa LCD projector ke apa, pancarkan kat dinding, tunjuk kat saudara mara, adik-beradik semua. Dengar ustaz ni sembang apa. Lepas tu barulah kita tahu, oh macam ni rupanya. Sebab tu bila kita tak menuntut ilmu, tak faham, kita buat faham-faham kita, kadang-kadang yang rajinnya dia cek GPT je, tapi dia tak faham apa yang ditulis oleh cek GPT apa semua kan. Lagi pening. So maknanya kena ulang lah, kita belajar balik. Tengok balik FB Live sebelum ni kan. Okey, baik. So maka tadi kita dah belajar turun dan pindah. Okey. Wasiat hibah ni apa pula ustaz? Wasiat, tulisan saya ni memang tulisan doktor lah. Dah tuan-tuan. Tadi saya main datang tengok tulisan cantik kan. Okey, saya buat satu-satu ya. Wasiat. Maklumlah dekat pejabat selalu menaip je kan. Lepas tu saya ingat pula. Okey. Saya buat tengah jap. Okey. Wasiat hibah. Okey. Wasiat ini tadi ada soalan, ustaz. Adakah hibah ni kena bagi 1/3? 1/3 ni adalah wasiat. Tak lebih. Dia kurang 1/3. Hibah unlimited. Dia tidak terhad. Okay. Ya, dia boleh bagi berapa banyak pun. Tapi berpada-pada lah. Kan? Bak kata orang, sayangkan anak, tangan-tangankan sebelum kita kena penangan. Tadi kan masa commercial break kan saya sembang Azwani kan. Sampai Azwani nak menangis tuan-tuan. Saya kata jangan nangis lagi Azwani, jangan lagi. Ada satu kes tuan-tuan ya. Seorang mak angkat ni, dia memberi hibah rumah kepada anak angkat perempuan. Dia buat pindah milik. Kemudian selang beberapa tahun, anak angkat perempuan tu berkahwin. Lepas tu suami kepada anak angkat. Bukan suami angkat dia. Suami kepada anak angkat perempuan tu, dia bagi tahu kat isteri dia, rumah ni rumah awak, kita jual lah. Sedangkan rumah tu masih ada mak angkat dia duduk. Saya dapat tahu ni sebab mak angkat dia telefon saya. Dia boleh telefon pejabat MAIS. Kebetulan saya di pejabat, adalah operator dia channelkan nombor phone kepada phone saya. Saya jawab, memang menangis-nangis tuan-tuan. Dia kata nak buat macam mana ustaz, nama pindah milik dah berlaku apa semua. Sian tuan-tuan. Lepas tu saya kata, apa yang makcik boleh buat kalau nak jual ke apa, makcik boleh caveat je. Macam tu kena pergi pejabat tanah lah, bincang macam mana. Sebab banyak berlaku macam ni. Bukanlah banyak, tak banyak sebenarnya. Ada certain case berlaku macam ni. Inilah kita tak nak tuan-tuan. Kalau kata nak bagi kepada anak angkat, kadang-kadang ada orang tanya saya, ustaz, saya dan anak angkat, apa kaedah yang sesuai? Saya kata cukup sekadar wasiat saja. Orang kata, tapi ustaz, wasiat ni 1/3 ustaz. Tak boleh bagi ke semuanya. Lepas tu saya tanya balik, habis kalau hajah bagi semua, hajah kena jual macam mana? Bukan rumah kena jual, hajah kena jual. Macam mana? Boleh ke ustaz kalau rumah si kena jual? Boleh lah saya kata. Itu saya kata cukuplah 1/3 saja. Sebab rumah tu kita masih nak pakai. Betul. Harta tu masih kita nak pakai. Melainkan kalau tuan-tuan ada 10 biji banglo, tak apa. Memang anak angkat perempuan seorang je. Kan? Kita punya rumah macam filem Hindustan tu kan. Besar kita duduk, lepas tu ada rumah lain. Tu tak apa. Kalau kita nak bagi, nak jual-jual lah kan. Aku dah bagi, dah lah kan contoh. Tapi kalau ada rumah sebiji je tu, tuan-tuan, tu kena fikir balik lah. Kena bayang. Bukan tak boleh nak buat hibah, boleh. Ya? Okey, tu apa lagi? Ini tak ada limited lah, tak ada terhad. Okey, kemudian apa lagi? Wasiat ni pelaksanaannya selepas kematian. Selepas kematian. Yang ni sebelum, bukan sebelum, maksudnya masa hidup. Hibah ni adalah pemberian semasa hidup. So maksudnya, kalau kita buat wasiat, contoh kita buat wasiat, kalau katalah, ni abah nak bagi dekat anak angkat ni. Ni lepas abah mati, abah nak bagi pada anak angkat. Maksudnya itu adalah wasiat.
pelaksanaannya selepas kematian. Kalau dia kata apa? Ni, abah nak buat hibah kepada anak angkat tapi tunggu abah mati. Itu bukan hibah, itu adalah wasiat. Kerana apa? Disandarkan kepada kematian. So hibah ni mesti waktu hidup. Bagi abah nak bagi kat kau, kau ambil. Kalau ada buat wasiat, contoh ni kita kahwin. Bila kahwin, cakap, abang, kalau abang nak mewarisi harta pusaka saya lepas saya mati, abang jangan nikah lagi. Ada ya? Okey. Ada cerita ni. Isterinya tu, dia cerita macam ni. Dia dah berkahwin sebelum ni. Kemudian dah bercerai. Okey. Lepas tu anak dia duduk dengan dia. Lepas tu jodoh dia dapat jumpa bakal suami baru. Lepas tu dia nak berkahwin. Dia pun sembang lah. Kebetulan kita ada buka kaunter kan. Maiz ni rajin juga buka kaunter apa semua kan. Untuk soal jawab pasal pusaka. Dia tanya, Ustaz, kalau saya nak berkahwin ni Ustaz, saya buat wasiat, suami baru saya tak boleh mewasi harta pusaka saya selepas kematian saya. Hanya anak saya saja. Boleh tak? Saya kata tak boleh. Pasal apa tak boleh Ustaz? Sebab dia melanggar hukum syarak. Wasiat yang melanggar hukum syarak terbatal. Habis Ustaz, saya nak buat apa macam tu? Jangan kahwin. Syarat pewarisan disebabkan perkahwinan. Rukun pusaka disebabkan apa? Perkahwinan dan keturunan. Nasab ni, waris ni disebabkan pewarisan ni sebab perkahwinan dan keturunan. So kalau tak nak bagi suami, tak payah kahwin. Contoh. Tapi Ustaz saya nak kahwin. Contoh, kahwin. Tengoklah kalau sesuai nak buat hibah. Tu saya katakan tadi, dalam wasiat ni dia tidak boleh menafikan hukum syarak. Kan? Kalau ada isteri tuan-tuan yang sedang menonton, contoh isteri cakap, abang, kalau saya mati dia, abang jangan nikah lagi. Para suami, iakan aja. Kalau kata tidak, bergaduh nanti. Kan? Tapi nanti pelaksanaan nanti dia tak boleh ikut tu. So nanti guna hujah pula. Apa Ustaz dia kata? Okay. Tak, sebutnya saya nak cerita pasal wasiat dan hibah. Okey. Yang seterusnya apa? Iaitu berkaitan wasiat ini, yang paling penting iaitu jumhur ulama sebut dia berkaitan dengan kebajikan. Kebajikan. Ya. Yang ni kepada apa? Kepada sesiapa yang kita nak bagi. Iaitu waris-waris kasih sayang kita, siapa yang kita sayang. Sebab dalam bab hibah ni disebut apa? Tahaddu tahabbu. Saling memberilah. Nak kasih sayang ni kena saling memberi. Bagi hadiah pada pasangan kita, kan? Kena menghargailah, bagi hadiah kepada anak-anak kita, kan? Wasiat ni apa lagi? Untuk kebajikan. Kalau kata kita nak buat infak sedekah, kita bagi kat situ. Tu. Dan yang terakhir nak sebut, apa kepentingan wasiat ni? Saya nak cerita sikit kepentingan wasiat ni, iaitu ni dia melantik wasi, pentadbir. Pernah tengok filem 3 Abdul tuan-tuan? Ismet Ulam Raja dia lantik siapa? Sulaiman Akhlaqan. Ya ke Ustaz? Nanti balik ni buka kitab 3 Abdul. Betul tak? Sebabnya apa? Sebab apa Ismet Ulam Raja lantik Sulaiman Akhlaqan? Sebab dia nak pastikan urusan harta dia ni ditadbir dengan baik. Dia buat wasiat untuk melantik wasi pentadbir. Sebab contoh ni macam tadi kita sembang pasal turun bilik, pindah bilik. Peninglah Ustaz, apa benda betul? Saya pun dah pening. Sebab kita tahu kalau kita berlaku kematian di kalangan orang tua kita ke, di kalangan kita ke, contoh waris-waris kita tak tahu nak uruskan harta pusaka kita, maka melalui kaedah berwasiat kita melantik wasi. Macam saya lah. Saya walaupun kerja kat Maiz tuan-tuan, di Maiz ni kita ada perkhidmatan wasiat. Saya buat juga wasiat dekat Maiz. Sebab apa saya buat? Ada orang sembang-sembang dengan saya, Ustaz kan mengajar faraid, Ustaz faham bab pusaka. Ya, betul. Itu kalau isteri saya meninggal dunia, saya boleh pergi pejabat pusaka buat urusan dan sebagainya. Macam mana kalau saya meninggal dunia pula? Isteri saya tahu tak nak urusan pusaka? Tak tahu. Anak-anak saya tahu tak? Tak tahu, anak-anak saya masih kecil lagi. Melainkan kalau saya bangkit sekejap daripada kubur, saya pergi pejabat pusaka, saya buat carian rasmi apa semua, lepas tu dah selesai bicara pusaka, saya mati balik. Tu tak apa. Tapi dia tak boleh berlaku macam tu. Maka nak tak nak, saya lantik juga wasi. Saya buat wasiat kat Maiz, saya cakap dengan rumah saya, nanti kalau abang mati, awak pergilah ke majlis agama, biar mereka yang uruskan daripada A sampai ke Z. Sebab tu saya fikirkan, ni kalau aku tak buat ni, tak tahu ni. Kan? Walaupun suami dia ngajar faraid, isteri belum tahu tau, belum tentu faham faraid tau. Contoh kan. So maknanya kita kena fikir, kena plan, rancang. Sekali kalau aku tak ada, harta aku kat sini macam mana? Betul. Kan? Bini saya orang Kedah. Dia kalau
Contoh kalau suami tak ada kan, balik Kedah, dia toreh darah hijau kuning tuan-tuan. Contoh. So maknanya saya fikir kalau rumah saya yang ada harta yang kat sini lah, yang kita ada kat Selangor ni, dia jadi satu aset yang tidak bergerak beku. Tu yang orang selalu sebut aset beku. Okey. Akhirnya yang merugikan kita umat Islam. Ekonomi tu tak bergerak dengan cantik. Ekonomi tak berfungsi dengan baik. Dan akhirnya yang rugi umat Islam sendiri. Sebab itulah perancangan pengurusan kehartaan ni sangat penting sebenarnya. Untuk pastikan urusan harta kita ni dapat diurus tadbir dengan baik. Masya Allah. Jadi itu sebenarnya, maknanya benda ni memang perlu dengan ilmu lah sebenarnya. Sebab kadang-kadang kita fikir macam tak menjadi masalah, tapi dia akan memberi kesan kepada benda yang lebih makro, lebih besar, which is ekonomi umat Islam itu sendiri. Dan lepas ni kita nak faham pula Ustaz dari segi sudut harta cagaran dan juga pajak ni. Sebab benda ni pun antara menjadi satu soalan yang kerap timbul di kalangan masyarakat kita. Tapi kita nak berehat seketika. Jangan lepaskan jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah. Ada soalan Di tak? dalam last block. Jap tengok. Last block Ustaz. Kejap je kan. Itulah ilmu faraid ni, dia memang macam fast pace. Pop. Kak Miza kata yelah bercakap pasal harta, pasal duit seronok lah. Kalau kira dah jam, apa nak kira ni? Betul? Kira terus jadi jam. Tidak buat faraid. Okey. Hibah bersyarat ni macam-macam ada lah. Sekarang ni saya tengok. Contoh hibah bersyarat macam ni. Katalah kita ada rumah sewa. Kita nak bagi kepada anak kita. Nah, abah nak bagi tanah rumah sewa ni kat engkau. Tapi dengan syarat abah nak kutip dulu sewaan tersebut. Hibah dah bagi kat anak. Pasti bapak dia nak kutip sewaan tu dulu. Okay. So maka kalau anak setuju dengan syarat tersebut, itu disebut sebagai hibah bersyarat. Kalau anak tak setuju syarat tersebut, syarat terbatal, hibah itu berlaku. Dia bukan syarat kematian ya. Dia kata, Ustaz saya nak bagi hibah, tapi syaratnya tunggu saya mati. Tak boleh. Dia bukan syarat kematian. Itu bukan hibah. Tuan-tuan boleh tengok dalam fatwa hibah Selangor. Ada 14 jenis fatwa hibah Selangor. Tuan-tuan boleh Google tuan-tuan. Kita ada fatwa hibah Selangor 14. Tuan-tuan boleh baca. Antaranya fatwa pertama iaitu pemberian hibah ni adalah pemberian semasa hidup. Lepas tu adalah disebut hibah takaful, ada disebut MLTT. Tuan-tuan boleh tengok fatwa hibah Selangor 14 fatwa. Tu yang kita guna pakai. Okey. Jika dia buat hibah baru sebut. Masya-Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam Assalamualaikum. Topik yang kita bincang kepada hari ini adalah berkaitan dengan faraid, pindah milik ataupun turun milik. Kalau kita tengok di TikTok ni Ustaz, memang banyak sangat soalan. Cumanya kita tak sempat, tapi mungkin juga ada yang tanya soalan yang sama kan. Masih confused lagi. Sebab kata Ustaz tadi tu, inilah masa untuk kita ulang kaji balik. Jadi anda boleh saksikan di Facebook TV Al-Hijrah. Dalam masa yang sama juga anda boleh tengok di YouTube channel Assalamualaikum TV Al-Hijrah. InsyaAllah kadang-kadang dalam perjalanan boleh ulang tayang balik untuk kita lebih faham tentang topik yang kita pelajari pada hari ini. Ustaz, pejam cilik kita dah pun berada di blok yang terakhir. Masa sangat-sangat cepat. Jadi untuk yang terakhir ni kita nak faham dari segi sudut harta cagaran dan juga pajak Ustaz. Sebab bagaimana? Sebab kita fahamlah tak semua orang yang dapat beli rumah cash, kereta cash kan. Ada yang masih berhutang dan sebagainya. Dan dari segi sudut emas mungkin statusnya masih dipajak. Jadi macam mana dalam keadaan status harta itu? Maknanya apa langkah-langkah yang perlu dibuat oleh si waris ni untuk jadikan harta itu sebagai milik mereka? Baik. Konsep pembelian rumah ni sebagai pajak dengan cagar ni selalu kita berkait dengan pembiayaan atau pinjaman. Macam kata kalau pajak dia berkaitan dengan ar-rahnu. Kan kita letak jongkong emas kita ke, barang kemas emas kita ke, mungkin kita nak buat untuk perniagaan dan sebagainya. Ada benda-benda yang kita nak meniaga. Kalau pajak-pajak ni, budaya pajak memajak ni, kalau kita tengok banyak budayanya belah pantai timur. Terengganu, Kelantan. Sebab kami di MAIS kita pernah pergi ke Maidam, Terengganu kan. Majalah Islam Terengganu lah, panggil Maidam. Kita melihat operasi pajakan ataupun disebut sebagai ar-rahnu tu. Kan? Rupanya dia orang ni barang kemas, letak, dapat duit, niaga. Main datang lagi seorang, bawa duit ke tepuk, pop,
pajak balik, tebus balik, pakai. Budaya. Budaya dia orang memang meniaga macam tu. Tapi kalau kita dekat pantai barat, belah-belah sini kan, Lembah Kelang, pergi kedai pajak malu tutup muka. Tak cukup duit ke apa ni kan, tutup muka kan. Tapi pantai timur dia lain. Sebab budaya dia, budaya yang meniaga lah yang dia letak. Sebab tu kebanyakannya di sana banyak. Itu antara yang kita kena faham. Jaga ni berkaitan dengan harta-harta pemilikan, contoh yang masih dalam keadaan hutang. Ataupun dalam kita panggil sebenarnya berkaitan dengan gadaian. Rumah yang kita beli, contoh rumah yang kita beli, pemegang gadaiannya siapa? Bank. Sebab kita kena bayar kat bank. Kalau dalam geran tu memang ada nama kita, contoh kita dah buat proses SMP apa semua kan, lepas tu buat pindah milik, pemilikan apa semua, nama kita, tapi bawah dia pemegang gadaian adalah bank. Sampai bila? Sampai kita habis bayar kepada bank, akhirnya dia akan jadi pemilikan kita. So kalau kata dalam kaedah pemegang gadaian ataupun cagar ni, ataupun berkaitan dengan arahnu ni, dia satu term yang berbeza. Kalau katalah contoh kita beli rumah, tak habis nak bayar, meninggal dunia. Bank akan lihat berapa balance hutang tersebut, dia akan tolak. Tolaklah. Kalau tak cukup, maka boleh jadi rumah itu dijual. Sebab tu tuan-tuan, dalam bab pemilikan harta, aset ni, kita kena ada jaminan hutang. Jaminan hutang ni apa Ustaz? Polisi takaful. Kita beli rumah, kita akan ambil apa? MLTT kan? Polisi takaful. Polisi takaful itulah sebagai salah satu bentuk jaminan hutang kita. Contohlah, kalau kata kita beli rumah, tak ada polisi takaful, siapa nak kena bayar hutang tersebut? Harta-harta si mati yang ada. Kalau hartanya habis bayar hutang, lepas tu lalas rumah pun habis. Waris-waris boleh tak duduk kat rumah tu? Tak boleh lah. Sebab rumah tu dah dijual, dapat duit, habis bayar kat bank saja, contoh bayar hutang. Maka waris-waris ada harta tak untuk ditinggalkan? Tak ada. Syarat pewarisan harta pusaka, syarat dia mesti ada harta. Habis kalau ustaz, si mati ni hartanya habis bayar hutang, hutangnya banyak, adakah waris mewarisi hutang? Tidak. Waris tak mewarisi hutang. Selagi tuan-tuan jangan pandai-pandai, ustaz, kami ni mewarisi banyak hutang ni, kita dah faraidkan hutang-hutang ni. Jangan tuan-tuan. Tuan-tuan ni buat memandai-mandai aja. Ni buat palatau Dia hutang ni, hutang si mati siapa nak kena bayar? Si mati punya harta. Habis Ustaz, kalau si mati dah habis bayar hutang, harta si mati dah habis, hutangnya masih banyak, macam mana Ustaz? Tu yang disebut roh si mati ni tergantung. Roh dan amalan tergantung. Sebab tu tuan-tuan, kita nak beli rumah, saranan saya lah, kita beli rumah mesti ada jaminan hutang. Apa dia? Polisi takaful tu lah. MRTT kita, ataupun MLTT ke. Kalau MRTA ni konvensional. Konvensional ni kita janganlah ambil, kita ambil yang takaful lah. Kan? Ambil yang takaful. Ada tuan-tuan. Sebab tu saya bukanlah ejen takaful. Saya ustaz ni macam ejen takaful. Tak tuan-tuan, saya bukan ejen takaful. Kalau ada kawan-kawan kita yang ejen takaful, main duk sembang kita, dengar dulu. Kita jangan marah. Rasa sesuai tak untuk kita? Kalau tak rasa tak sesuai, tak payah ambil. Kita ni duk kalut, tak mau, saya tak mau. Kan? Dengar dulu apa dia cerita. Kan? Kita lepas tu balik tu kita fikirlah. Betul juga kan? Aku tak ada jaminan hutang kaitan rumah. Contoh. Sebab tu penting perancangan kehartaan ni. Macam beli kenderaan. Kalau kita beli kenderaan, sekarang ni dia ada skim polisi takaful juga, dilampirkan sekali. Encik nak ambil tak polisi takaful ni? Nanti kalau berlaku anything happen, berlaku kepada encik, berlaku kematian ke kemalangan, tempoh contohlah 7 tahun buat pinjaman atau pembiayaan kereta, dalam 3 tahun, 4 tahun, tiba-tiba kita accident, kita meninggal. So maka ada jaminan hutangnya. Melalui apa? Polisi takaful. Mungkin bulanan tu dia mahal sikit lah. Mahal mungkin 100 ke apa kan. Tapi sekurang-kurangnya kita ada jaminan hutang untuk memudahkan urusan kematian kita. Bila kita berlaku kematian, hutang-hutang kita dah selesai dan dah dilunaskan. Yang kadang-kadang ada juga yang bertanya pasal, contoh yang orang kata sekarang ni pasal hibah takaful kan. Ustaz, hibah takaful ni macam mana ya Ustaz? Saya dah buat hibah takaful ni, tapi saya cakap dengan rumah saya, nanti kalau saya mati nanti awak selesaikan hutang-hutang saya dengan hibah takaful. Tuan-tuan kena faham, bila tuan-tuan dah hibah, itu hak isteri lah. Dia nak selesaikan hutang, tak selesai, suka hati dia lah. Sebab kita dah bagi kan kat dia. Melainkanlah kalau kita melantik isteri kita sebagai penama, pentadbir, berkaitan dengan kehartaan, keuangan kita. Macam penama KWSP. Penama adalah bukan pemilik je, dia adalah pentadbir. Dia sebagai pemegang amanah harta tu, dia kena keluarkan duit dan dia kena agih secara faraid.
Walaupun penama tu contoh kan, macam saya kan, kita buat penama. Saya cakap kat isteri saya, ni abang bagi kat awak 1% tau dalam penama ni, adakah itu disebut sebagai hibah? Tidak, dia tetap sebagai pentadbir sahaja. Sebab tu kita kena faham. Selalunya kalau kata KWSP suami ni, penama memang 100% dia letak nama isteri. Tapi kalau isteri punya KWSP penama, dia tak letak pun nama suami. Tak percaya. Nanti suami saya kahwin lain, Ustaz. Dia tak tahu selalu yang mati dulu suami. Macam mana? Selalunya begitulah kan. Tapi suami janganlah marah saya. Kalau kita balik kampung, siapa yang ada? Selalunya mak kita. Macam saya. Balik kampung, mak saya yang ada kan. Bapak dah meninggal dah. Fitrahnya begitulah. Tapi ada juga kita balik kampung, bapak masih hidup lagi. Mak dah meninggal. Ada kan. Tu pun bapak nak kahwin lagi kan. Tu yang ada lagu ayahku kahwin lagi. Mana ada lagu ibuku kahwin lagi? Tak ada tau. Kan? So maknanya dekat situlah kita kena faham bahawa kedudukan harta yang kita nak sebut pasal cagarannya, gadaian ke ataupun disebut pajakan. Itu antara perbezaan-perbezaan yang kita kena faham. Tu. InsyaAllah, dan mudah-mudahan insyaAllah kita akan dapat satu kefahaman yang lebih mendalam selepas ini. Dan dalam masa yang sama juga Ustaz, dari segi sudut risiko dalam pindah milik. Sebab banyak di antara kita ni kadang-kadang dari segi sudut, kalau kita tengok pewarisan harta tu benda yang menyeronokkan lah untuk nak bincangkan. Tapi nak buat tunggu proses tu, ya Allah, bukan main lama lagi. So mengakibatkan benda tu jadilah waris berlapis. Sebab kan mungkinlah contoh di kalangan si pewaris tu, salah seorang daripada mereka meninggal pula. Jadi maknanya anak kepada si waris itulah yang jadi. So jadi waris berlapis lah. So dalam situasi macam ni macam mana Ustaz? Okey, macam ni kita bincang ni berkaitan dengan perusahaan pusaka untuk turun milik kepada waris-waris. Okey. Pasal apa jadi pewarisan yang berlapis? Antaranya, ni saya ceritalah antara sebab sensitiviti di kalangan waris-waris. Contoh, bila mak meninggal dunia, waris akan kata apa? Kita tak payah sembang pusaka. Rumah mak yang sebiji ni, hampa semua nak main datang. Nak berkumpul. Kita jadikan tempat berhimpun. Kan selalu ada waris macam tu kan. Kita tak payah bercara pusaka. Yang cakap tu Abang Long. Abang Long tu lah bekas tentera contoh kan, marah orang tentera kan. So semua adik-beradik akur, okeylah kita akur. Lepas tu pula abang kita ni adik-beradik ni meninggal pula. Bila meninggal, rumah tu rumah pusaka lagi tak? Rumah pusaka. Rumah tu nama siapa? Mak kita. Bila nama lagi masih mak kita, jatuh pada siapa pula? Cucu-cucu. Cucu-cucu akan tengok balik. Rumah ni siapa punya Tanah ni siapa punya? Sekali tengok geran, nama nenek dia orang. Bila nama nenek dia orang, waris dia orang siapa tuan-tuan? Cucu-cucu di bawah. Itu yang menjadi waris berlapis. Yang disebut sebagai munasaqat. Ustaz sembang ni saya tak nampak Ustaz. Okey, saya tunjuk sini contoh. Nampak sikit. Whiteboard ni bagus dia whiteboard ni. Kita nak bagi faham betul-betul. Contoh nenek ni kan. Nenek ni masa meninggal, katalah dia ada anak lelaki, anak perempuan. Contoh Lepas tu adik-beradik pakat, kita tak payah bincang apa-apa. Kan? Rumah pusaka ni kita duduklah sama-sama, kita duduk berhimpun contoh. Mesti ada waris-waris sebut macam tu. Lepas tu adik-beradik pun setuju lah. Okey bang, tak apalah. Meninggal semua ni. Ni semua meninggal lah. Bila semua meninggal, dia ada siapa lagi? Dia ada pasangan di sini. Isteri, anak. Ini ada 2 isteri. Isteri pertama, isteri kedua. Contohlah kan. Ada anak ramai. Ni pun ada suami, anak. Ni ada waris. Contoh. Sampai waris-waris bawah ni, waris-waris tengok rumah ni. Ni rumah siapa Buka geran sikit. Tengok nama nenek. Kacau. Nak pergi bicara pusaka, siapa nak mulakan dulu? Tu persoalannya. Cucu yang ni ke, cucu yang ni ke, cucu yang ni. Dia dalam kes pewarisan pusaka, yang boleh memulakan siapa? Waris-waris yang berhak lah ni. Siapa-siapa pun. Tapi tuan-tuan kena ingat, bila kita uruskan pusaka, 3 benda kena ada ni Azwani. 3 benda. Macam selalu orang kata apa kan? Punca jatuhnya apa kan dulu cerita ro'o kan, 3 cinggir rasuah kan. Tu ini 3 benda tu bukan cinggir tuan-tuan. 3 benda tu yang pertama apa? Yang pertama pengorbanan masa. Tu pengorbanan masa. Sebab apa saya kata pengorbanan masa kena ada? Contoh nak pergi bicara pusaka, nak buat carian rasmi, nak buat semakkan dokumen, bukan boleh duduk saja, kena pergi pejabat tanah.
Pejabat tanah pergi waktu bila? Waktu office hour. Kita bekerja. Sabtu Ahad tutup. So maka kita kena ambil masa bercuti. Kemudian masa apa lagi? Nak kumpulkan waris-waris. Bukan senang tuan-tuan. Sembang ceramah macam ni senang. Nak buat bukan senang. Tapi saya buat dah tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh kata saya sembang kari. Ustaz macam sembang kari. Tak, saya dah pernah buat. Tuan-tuan, saya pernah buat tuan-tuan. Dalam proses itu hampir setahun. Ini kes pusaka arwah nenek saya lah. Sebab waktu tu PKP, saya ingat lagi. Sebab dia banyak pending. Lepas tu selesai juga. So, pengorbanan masa. Yang kedua apa? Yang kedua, keuangan. Pengorbanan kewangan tuan-tuan. Contoh ya, kita buat cara rasmi, kena bayar. Kalau ada tanah-tanah tu ada cukai yang belum bayar, kena bayar juga. Kena bayar, tidak tak boleh nak bicara pusaka. So kewangan. Satu lagi ni, katakanlah kan, kalau adalah contohlah cucu hidup kan, pakcik-pakcik ni hidup. Boleh tak kita telefon, pakcik, kita nak bicara pusaka ni, boleh tak telefon? Tak boleh. Kita kena pergi ziarah. Itu adabnya. Oh, yalah. Adab kita macam tu. Macam saya dulu masa kes arwah nenek saya punya kes pusaka. Adabnya apa? Jumpa pakcik-pakcik, makcik-makcik. Pakcik-pakcik saya bukan duduk kat Selangor. Duduk kat Kuantan ada, duduk kat Pahang ada, duduk dekat Negeri Sembilan ada. Merata nak pergi. Itu semua pengorbanan keuangan. Yang ketiga apa? Yang ketiga emosi. Emosi yang penting ni. Sekarang orang Malaysia kita ni kan, mental health kan banyak kan isu sekarang kan. Masalah sakit mental. Tuan-tuan yang nonton jangan sakit mental. Tenang-tenang je tuan-tuan. Kalau tak faham pejam mata, terus pejam. Contoh kan. Okey. So maknanya emosi. Contoh macam mana emosi? Katalah kita tengah uruskan pusaka, ada waris sebut. Betul ke kira macam ni? Macam kau ambil lebih je. Kan? Macam ambil lebih je ni contoh. Kadang-kadang pasangan kita, abang uruskan pusaka ni, berapa juta abang dapat? Ni emosi. Emosi ni tu. Sebab itulah dalam pengorbanan, dalam kes-kes dalam pengurusan pusaka ni, 3 benda ni yang kita kena ada. Pengorbanan ni ada. Kalau tuan-tuan ada benda ni, silakan. Buatlah tuan-tuan. Selesaikan. Sebab tu, tuan-tuan ni, bila berlaku kematian, jangan tangguh-tangguh urusan bicara pusaka. Kadang-kadang bila kita tangguh, tanah kubur masih merah, nak duduk. Itu yang jadi masalah waris yang panjang. Sebab tu jangan tangguh. Bila berlaku kematian, selesaikan. Kalau kita perasan, bila berlaku kematian, kan ada waris pegang mikrofon. Tuan-tuan, jika si mati ada hutang, datang jumpa saya atau waris-waris kan? Sebenarnya, bila kita sebut waktu kematian tu kita sebut pasal hutang si mati, kita dalam proses nak urusan bicara pusaka. Dalam Al-Quran sebut, min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Pembahagian pusaka itu adalah selepas selesainya apa? Ba'da wasiyah audain, hutang. So maknanya, dalam bab hutang yang kita sebut dalam waktu kematian itu, kita dalam proses urusan pusaka. So, jangan tangguh-tangguh. Itu key point penting. Jangan tangguh-tangguh. Jadi Ustaz, mungkin dalam tempoh seminit macam tu, Ustaz boleh berikan sedikit nasihat dan juga kesimpulan daripada apa yang kita pelajari pada hari ini. Baik. Alhamdulillah, kita ada kuliah bulanan macam ni. Ini macam kuliah bulanan lah. Saya rasa tiap-tiap bulan ni ada kuliah solat faraid. Kan? Dalam sebulan 2 kali, 3 kali kita bincang pasal ni. Tujuannya apa? Kita nak bagi kesedaran kepada masyarakat. Dan pengajaran daripada ayat yang awal tadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat balik awal tadi, walaupun tuan-tuan baru masuk ke dan sebagainya kan, nanti ulang balik ayat yang awal tadi surah An-Nisa ayat 58 disebut pasal apa? Serahkan amanah kepada orang yang sepatutnya, yang orang berkeahlian. So maknanya tuan-tuan, dalam kes pusaka ini, kalau menjadi kecelaruan, kita tidak faham dan sebagainya, cari orang yang ahli. Maknanya kalau tuan-tuan yang berada di Selangor, tuan-tuan boleh datang ke Majlis Islam Selangor. Kalau tuan-tuan berada di negeri, tuan-tuan pergilah ke Majlis Islam negeri-negeri, minta nasihat, pandangan dan sebagainya. InsyaAllah boleh bantu. Dan kami punya laman web pun ada, laman web kami di situ ada berkaitan dengan pusaka. Tuan-tuan boleh type kalkulator faraid maiz, semua ada. Nak kira faraid, type je kalkulator faraid maiz. Kadang-kadang ada WhatsApp saya, Ustaz boleh tak tolong kira faraid? Puan type kalkulator faraid maiz, sila type. Itu jalan macam ni malas nak jawab. Tak boleh je, kalau tak faham ni kita bagi terang lah. Tapi kalau tuan-tuan WhatsApp saya, jangan tekan-tekan saya. Ustaz cepat sikit jawab, ni menekan-nekan namanya ni. So nanti mana sempat saya jawab, saya balas lah, saya jawab lah. Ya? Itu maknanya serah kepada yang ahli, bincang pada yang ahli, insyaAllah. Yang paling penting, waris-waris kena bagi kerjasama dan perbincangan pusaka ni kenalah secara harmoni, barulah ikatan
silaturahim, ukhuwah di antara keluarga kita bertambah baik sebenarnya. Betul. Allah Sebab alam. tu alangkah indahnya sebenarnya bila kita bersatu padu dalam ahli keluarga ni, khususnya dalam pengurusan harta ini. Sebab kadang-kadang kita tak nak lah disebabkan harta ni akhirnya berpecah belah, bergaduh. Dan sebab tu pentingnya kenapa kita kena mempelajari ilmu supaya kita ada kefahaman masing-masing dapat mengawal emosi, insya-Allah. Jadi jazakumullah khairan kathira kepada Ustaz Haji Saleh, masya-Allah, bersama kita pada hari ini. Ciri-ciri walaupun topik ni berat tapi Ustaz membuatkan topik itu menjadi mudah dan ringan, masya-Allah. Mudah-mudahan mudah untuk kita faham. Dan kepada anda juga terima kasih kami ucapkan. Selepas ini kita ada lagi sambungan majlis ilmu yang kita nak kongsikan dengan anda. Tapi saya Hazuni Helmi mengundurkan diri. Kita berehat dahulu. Jumpa selepas ini. Alhamdulillah selesai. Ada soalan TikTok ke? Oh, okey. Boleh tolong ambil gambar tak salang tu kan? Tanya soalan tu. Nak share kat bos. Bos dah selesai kerja. Bos dah selesai kerja. Banyak soalan TikTok. Banyak kan? Ada juga soalan. Ha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Alhamdulillah. Masya Allah. Masih ada lagi yang mungkin nak tanya soalan? Ada kata, terbaik Ustaz, banyak bantu saya Alhamdulillah. personally daripada Alhamdulillah. Amiza. Alhamdulillah. Nanti boleh masuk laman web Maiz lah. Kalau nak bertanya apa boleh. Baik email ke apa, insya-Allah nanti kita bantulah. InsyaAllah. Khairiyah kata, ramai kita ni cari ilmu nak cari kumpul harta, tapi ilmu urus harta tu tak nak ambil Betul, tahu. betul. Betul lah tu. Ustaz, yang menguruskan harta tu boleh ambil sedikit upah dari harta tersebut. Boleh. Dengan syarat dia kena maklum pada waris-waris berapa yang dia ambil. Dan upah tu dia ambil sekadarnya lah, tidak boleh melebihi lah. Boleh sebenarnya sebab dia ada kos-kos komitmen dia, boleh. Tak ada masalah. Cuma kena bincang sama waris. Kadang-kadang waris ni kan, alah buat kerja sikit nak upah. Kau buat. Selalu macam tu lah. Kan? InsyaAllah. Kalau dah tak bertemu sama sebelum bincang pasal faraid, apa yang perlu dibuat? Buat majlis tali arwah. Tali arwah boleh kumpul adik-adik. Lepas tu buat makan-makan. Makan kambing. Itulah dulu-dulu ulama' kita fikir. Sebab apa dia buat majlis tali arwah? Khusus untuk keluarga. Salah satunya untuk merapatkan ukhuwah di antara keluarga. So bila kita buat tali arwah ni berhimpun waris-waris dan kena ada makan-makan lah, jangan tak ada makan. Makan-makan tu bincang, lepas itu dah kenyang baru kita bincang pasal pusaka. Ni kalau lapar bincang pusaka orang marah. Betul? Macam sekarang tak sarapan lagi kan. Orang marah macam tu kan. So kena buat macam tu sebenarnya. Buat program tali arwah adik-beradik waris-waris. Assalamualaikum kepada semua penonton TV Al-Hijrah. Selamat pagi daripada saya. InsyaAllah mudah kita mohon daripada Allah SWT kita diberikan keberkatan pagi ini. Dah buat tahlil dah Ustaz. Bila nak bincang dah bermasam muka. Kena ajak orang tengah lah. Panggil orang tengah. Betul? Panggil ustaz-ustaz yang alim, arif pasal berkaitan pengurusan harta pusaka ni. Boleh lah. Jangan cek saya pula. Lagi tuan-tuan duduk Terengganu panggil saya pergi Terengganu. Itulah semua yang cari ustaz. Ada kat Terengganu pun ramai ustaz-ustaz yang boleh cerita pasal faraid pusaka. Kebanyakan pun banyak kena sebab sekarang kita kat media sosial tu ramai semua orang pun dikenali. Okey, kalau dah buat hibah, tiba-tiba ada waris yang tak berpuas hati nak tuntut. Sebab itulah pengesahan hibah tu kena buat di mahkamah syariah. Kalau hibah itu telah disahkan, maka perintah dah keluar, so tak ada masalah lah. Selesailah hibah tersebut. Dia bergantung pada perintah mahkamah syariah tu. Kalau dia buat pindah milik, tak boleh nak kata apalah. Sebab geran tu pemilikan tu nama kita. Macam kenderaan kan, dah tukar nama kita kan. Contoh kan, adik-beradik nak tuntut, dah nama kita kan, macam mana nak buat tuntutan? Dia banyak cerita lah, dia nak pergi ke mahkamah. Tu cerita dia. Tapi kalau contoh, kalau ada ke yang macam turun milik bisnes contohnya kan, ayah dia. Okey, contoh saya lupa nak sebut tadi. Syarikat stesen minyak Petronas. Stesen minyak Petronas yang dibangunkan stesen minyak Petronas tu, kebanyakannya dia enterprise. Dia bila enterprise, maksudnya dia nama seorang saja. Contoh nama bapak dia kan. Bila bapak dia meninggal dunia, lesen syarikat Petronas tu dia tidak boleh diturun milik.
Maksudnya habis je kematian bapa tu, habis dah dunia operasi stesen minyak Petronas. Kalau anak dia nak mohon, dia kena mohon daripada A dulu, daripada bawah dulu. Itu polisi syarikat Petronas nak buka stesen minyak Petronas. Saya ada uruskan dalam kes stesen minyak Petronas ni. Sebab dia punya kaedah pewarisan dia bukan menurun milik lesen tu. Dia bila berlaku kematian bapa dia kena mohon lain, waris-waris kena mohon lain. Sebab tu ada stesen minyak ditutup kalau perasan. Pasal apa tutup Sebab berlaku kematian kepada pemilik stesen minyak Petronas tu. Oh, dia tak sama lah. Maknanya kalau bisnes dia jadi lain. Ya, lah. betul. Price. Alright. Harta si pencarian. Pendapat Ustaz tentang tuntutan harta sepencarian. Baik. Pada pendapatan saya, pada pendapatan tak tahan. Pendapat harta secarian ni boleh dibuatlah. Kalau kata tuntutan harta secarian nak buat, mesti sebelum bicara pusaka. Tuntutan tu nak kena buat di mana? Mahkamah Syariah. Dekat Malaysia ni ada 3 tuntutan. Tuntutan iaitu pertama bila berlaku perceraian. Kedua apabila pasangan mati. Yang ketiga bila berlaku poligami. So kalau berlaku kematian pasangan kita, boleh tak tuntut harta secarian? Boleh. Tak ada masalah. Melanggar hukum syarak tak? Tak. Sebab kita ada ijtihad para ulama membenarkan. Kita ada fatwa berkaitan dengan tuntutan harta secarian ini dibenarkan. Maka boleh, tak ada masalah. Dia adalah sebut sebagai sumbangan bersama. Suami isteri bekerja, maksudnya beli aset semua bersama. Maksudnya harta tu wujud selepas perkahwinan. So ada sumbangan bersama. Kalau kata pasangan seorang tu, contoh isteri tidak bekerja, suri rumah, pun boleh juga tuntut, disebut sebagai sumbangan tak langsung. Apa sumbangan tak langsung? Contoh, kalau suami isteri tu menguruskan anak-anak. Seorang anak hantar ke Taska, 600 tau kena bayar. Anak saya 600. Kalau 5 orang, 600 darab 5, 3,000. So itulah sumbangan isteri yang suri rumah menguruskan anak-anak, contoh. So bila saya kuliah muslimat itu, ada kuliah muslimat macam tu. Dia tunjukkan suami dia. Maksud maknanya itulah sumbangan. Apa lagi? Isteri menguruskan makan minum suami. Itu sumbangan tak langsung. Sebab tu saya ada saya tertengok pempengaruh. Dia ada satu share tau. Saya tak nak sebut lagi, tuan-tuan pergi cari pula. Pempengaruh ni dia kata apa? Yalah pempengaruh ni baru kahwin. Ampun pun nak interview, jangan interview orang baru kahwin. Interview orang dah lama kahwin. Dia tanya, apa tanggungjawab kerja suami? Kerja suami dekat luar cek rezeki. Dekat rumah pun suami kena buat kerja. Moderator pun tanya, buat kerja macam mana? Masak suami, basuh kain suami, mop lantai suami. Oh, jam. Lepas tu yang suka, orang rumah suka share. Orang rumah saya pun share. Lepas tu saya tengok, ini bukan kerja suami. Kalau dia kata dia guna hujah sebab ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi, dia membantu isteri, kena faham. Membantu isteri memasak, membantu isteri menjahit, membantu. So maksudnya, kalau tugas hakiki suami kat dapur, jam cik, oi, tak main datang kuliah malam ni, pagi ni. Yalah, Kata, Ustaz kat mana? Saya tengah saya tengah masak kat dapur. Contoh kan. Tak, tu yang kita kena faham tu. So saya kata, bila contoh kan, kalau katalah contohlah isterinya macam tu, lepas tu bila tanyanya orang tu, habis tanggungjawab isteri apa? Melahirkan anak je dia punya alas jawapan dia. Contoh, hakim akan tanya. Okey, katalah suami dia meninggal, hakim tanya pada isteri. Isteri di rumah apa sumbangan? Menguruskan anak? Tidak. Menguruskan makan minum suami? Tidak. Habis awak buat apa kat rumah? Melahirkan anak saja. Hakim pun pening, aku nak bagi macam mana ni? Sebab tak ada sumbangan langsung, sumbangan tak langsung di situ. Sebab itulah nak bincang pasal topik perkahwinan, cik lah orang dah lama kahwin. Janganlah cari orang yang baru setahun kahwin. Ni contoh. Ada orang share. Saya tengok macam tak kena ni. Digunakan dalil, digunakan hujah Nabi masak, tak kena. Nabi kalau macam tu tak pergi perang Nabi. Itu yang kita kena faham, ya. Itu harta secarian lah. Ya, okey. Ada lagi? Kalau anak yang bayar loan mak ayah sampai selesai dengan janji ayah lepas habis bayar jadi hak milik anak. Okey. Oh. Sebaiknya kalau ada transaksi pembayaran boleh dibuktikan, itu lagi bagus, kena simpan. Kalau katalah habis dibayar, memang abah bapak kita nak tukar milik. Selalunya kes macam dekat Selayar ni satu kes tanah Bukit Botak yang dia jadikan sebagai tanah. Dulu Mas Tinggal dia beri pemilikan tanah masa zaman arwah Tan Sri Khalid. Dia berikan tanah, tapi tanah tu dia kena buat loan lah. Tapi orang yang penduduk asal tu umur dah 50 60. Nak buat loan tak boleh, so anak buat loan. So bapaknya duduk tapi anak yang bayar. Kes macam itulah. So kalau ada yang macam ni, saranan saya buat satu bentuk perjanjian yang jelas bahawa pemberian tu dah berlaku. Itu yang paling penting lah. Dan transaksi pembayaran, anak tu kena buktikan bahawa dia yang bayar. Itu kaedahnya lah. Kalau buat bisnes bersama suami dan
suami meninggal, syarikat tu tak difaraidkan. Ya, sendirian berhad ni dia macam pemegang share. Mungkin katalah bila suaminya meninggal, share tu akan jatuh pada isteri dia. Sebenarnya harta aset yang suaminya dapat tu dia kena agihkan. Dia sebagai pemegang amanah, pentadbir saja dalam share tersebut, dalam bab sendirian berhad. Sebab tu kena ada bentuk yang jelas lah kes, tentang harta sendirian berhad ni. Share-share saham semua. Okey, boleh lah. Apa lagi? Hibah tak sama rata antara anak-anak, apa hukum? Oh, maknanya hibah tu macam bapak bagi ni kan. Okey, pertama sekali, hibah ni satu bentuk pemberian kasih sayang. Memang disebut dalam fiqh berkaitan pemberian hibah ni berlaku adil lah kepada waris. Hibah ni pemberian adil. Adil dalam mazhab Syafi'i kata apa? Pertama, sama ada bagi sama rata. Yang kedua, bagi ikut faraid. Dalam pandangan Imam Ahmad, kalau dia bagi seseorang tu, contoh bapak kita bagi kat Azwani je, Eliza dia tak bagi, contoh kan. Dia bagi bersebab. Sebab apa bagi kat Eliza? Sebab Eliza ni ialah yang selalu uruskan bapak, contoh kan. Kalau apa-apa hal, Eliza yang senang. Ataupun Eliza ni mungkin asetnya tak ada kan, kakaknya dah ada apa semua, dia bersebab. Maka dalam pandangan Imam Ahmad diharuskan, boleh. Boleh. So kalau kata ustaz, saya dapat sikit dapat. Saya macam inilah. Kita sebagai anak kena bersyukur. Daripada kita tak dapat langsung, baik dapat, alhamdulillah. Tu saya sebut. Sebab ada seorang Datuk Seri ni mai jumpa saya, dia bagi kat anak. Dan nilaian aset tanah-tanah rumah tu semua berbeza-beza. Dan saya buat tazkirah hibah kepada anak-anak. Saya kata apa? Pertama, kita dapat hibah daripada bapak ni, kita bersyukur. Dapatlah banyak macam mana ke, kurang macam, kena bersyukur. Sebab itu harta bapak. Terpulang bapak nak bagi siapa. Dan kita pun cakap dengan bapak, kata kita cakap orang yang memberi, kena beri secara adil. Bapak dia bagi, mesti ada sebab. Sebab apa dia bagi lebih? Adil, kan saya sebut tadi, adil bukannya maksud sama rata. Sebab apa dia bagi anak ni lebih sikit? Sebab apa dia bagi ni kurang sikit? Mesti ada sebab. Sebab itulah, kita sebagai anak, kalau kita terima, alhamdulillah. Kalau tuan-tuan tak nak, serah pada saya. Saya tak dapat lagi apa-apa lagi harta ni. Contoh, saya tak ada harta dah. Mak saya dah wakafkan hartanya. Betul tau. Tak apalah, itu pahala dia lah kan. So kadang-kadang mak pun cakap, ni kalau nak tunggu anak-anak buat wakaf untuk mak, walaupun anak ustaz boleh tentu lagi, ya betul juga kan. So maknanya kita dapat, alhamdulillah lah. Tu cerita dia. Okey. Boleh ke anak-anak menuntut duit pensyen terbitan arwah ayahnya daripada ibu? Tak boleh. Anak-anak jangan kurang ajar. Saya dah on the rate je. Itu mak kita punya yang kacau. Yalah. Itulah dia punya saham dia, keselesaan dia. Sebab dia dah berhempas pulang dengan pasangan dia. Lepas tu tiba-tiba kita nak tuntut lah pencen. Oi, hampa ni. Cik, nampak sangat cengih Ustaz ni. Jumpa tu lagi cengih oh. Tak ada lah nak bagi tahu, tak boleh lah. Itu pencen mak kita dah. Jangan kacau. Yalah. Ya. Okey dah. Jangan buat saya marah tau, tak sarapan lagi ni. Ke Ustaz nak pergi program dah? Tak, saya punya start pukul 11 dan lagi kot. Boleh relax lagi. Lagi. Nanti masuk TikTok saya lah. Ustaz punya TikTok. Saya ada TikTok. TikTok saya Salesah 84. Salesah 84. Salesah 84. Kalau gambar depan tu saya pakai mask. Masa time COVID. Wah, maintain Ustaz sampai sekarang dia punya profile picture. Malas nampak sangat tak tengok TikTok. Saya tak update sangat lah. Tapi kalau ada soalan DM tu saya jawab lah. Mana sempat saya jawab lah insyaAllah. Tanya bab faraid je ya. Jangan tanya pasal jodoh apa semua ya. Tak cok. Minta cari jodoh. Ni ada tanya lah. Saya ada dapat tau. Aduh kacau lah. Oh ya. Tu Ustaz sembang-sembang bini pertama, bini Ustaz, bini kedua tak ada lagi kan. Oh kacau. Jangan tuan-tuan, jangan. Bini saya buka tau. Tak ada. Bini saya tak buka, saya je buka. Masya-Allah. Berani sekarang wanita, masya-Allah. Jangan je lah. Semua nak cik Ustaz. Payah ha. Ustaz pula limited dah Aduh, sekarang. sebab Tak ramai limited pula. dia. Aduh. Nama Sewa faraid ke? Dia sewa kalau harta pusaka faraid. Contoh rumah sewa tu kan harta pusaka, lepas tu dapat sewa, kena faraidkan. Tanah dah tukar nama kat geran saya bila ayah meninggal, kena bagi ikut faraid ke? Tanah dah tukar. Nama kat geran saya. Okey. Bila ayah meninggal. Okey, bila ayah meninggal. Dia tukar sebab apa? Kena tengok balik. Kena tahu dia tukar sebab kadang-kadang dia minta anak dia sebagai penjamin ke apa. Kena tengok balik. Kalau dia tukar memang dia bagi kat kita secara hibah, memang bapak nak bagi, itu cerita lain. So tak perlu dia faraidkan, dah bagilah tu. Okey.
Okey ya. Kita semua minta TikTok Ustaz tu Saleh Saha 84. 84. Dia kata dan follow. Dan follow okey. Kalau follow okey lah. Sekarang kita nak follow back tu kadang tak dan. Itulah dia juga yang request banyak juga. sangat. Saleh Saha betul lah. Yang pakai mask. Saleh Saha 84 Saleh Saha. Aku pun tak ingat. Okey, sama. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Ya, saya nak buka.